Orang-orang Kelang, ada tak yang tengah mencari rumah corner lot siap ada swimming pool tau? Lokasi terletak dekat Taman Seri Andalas Kelang. Let's go, kita review. Dengan keluasan tanah 3,200 kaki persegi, binaan dia 2,400 kaki persegi, ada 5 bilik dan 5 tandas. Yang specialnya, korang tengok sana, siap ada swimming pool tau. Bukan swimming pool sahaja yang ada, kat bahagian tepi sini siap dah ada tempat barbecue area tau. Tengok, family memang ada. Yang ini kawasan memang masuk dalam geran tau, bukan owner estate saja-saja. Memang kawasan ni ada masuk dalam geran. So korang tengok ni, dari luar rumah dia macam ni. Ni yang bangunan tu original asal, and then sini owner estate lah tambah. Jom kita tengok bahagian dalam. Jemput masuk. Inilah dia dalam rumah ni. Korang tengok betapa cantiknya rumah ni. Rumah ni currently owner buat jadi homestay. So dia nak jual whatever yang ada dalam ni, dia jual fully furnished lah. Kat bahagian sini ada satu store. Tak nampak kan? Satu store. Ini ruangan family area dia. Sekejap lagi kita naik atas, kita review bahagian bawah. Bahagian bawah dapur pun dah besar macam ni. Siap ada tabletop. Dah ada ni, kalau minor korang kena tambah, just kitchen cabinet lah. Bahagian bawah ni ada satu tandas kat bahagian tepi sini. Tandas dia pun cantik macam ni. Tepi sini ada lagi ruangan family yang selesa. Ada satu bilik. Bilik ni siap ada toilet tau. Toilet kat bahagian sini. Dan ada lagi satu bilik kat bahagian sini. Bilik ni dia tak ada toilet lah, kena guna toilet belah sana. Lagi best, dari sini korang boleh keluar. Boleh keluar terus pergi ke pool. Bahagian sini ada pintu sliding door. Okey, jom kita naik bahagian atas. Kat bahagian atas ada lagi 3 bilik yang mana ada 3 tandas. Korang tengok ni, bahagian sini siap ada ruangan udara sikit. And then jom kita tengok satu persatu bilik dia. Bilik dia memanjang macam ni. Siap ada tandas kat bahagian tepi sini. And then ada lagi satu bilik kat bahagian sini. Bilik ni dia tak ada tandas, dia kena guna tandas sebelah sini. Ini dia punya tandas. Dan inilah bilik master. Bilik master besar lah saiz dia. Bilik master macam ni. Biasalah rumah jadi homestay, dia tak adalah kabinet apa semua. Kalau korang beli, korang boleh taruh kabinet belah sini. Sebelah sana boleh taruh ruang lagi. Sini boleh taruh meja solek. Ada tandas bahagian tepi sini.